Satu, dua, tiga. Okay, baik. Terima kasih pengurusi majlis. Okay, ibu bapa dan guru-guru, terima kasih diucapkan kerana hadir ke Mesyuarat Agung PIBG Sekolah Kebangsaan Nibong Nipis kali ke-25 ni. Baiklah, kita masuk ke agenda paling penting, iaitu projek Kita Jaga Kita. Alhamdulillah, hasil kutipan separi ikhlas para paksa daripada 20% ibu bapa kategori T20 sekolah kita ni, ya, mereka-mereka yang tukar kereta setahun 2 kali, kini telah berjaya mengumpul sejumlah dana untuk taja set lengkap baju sekolah. Okey, baju sekolah percuma kepada 40% anak-anak kita dari keluarga miskin tegak. Okey, 100% percuma. Tak ada sebarang bayaran balik, tak ada. Jadi pihak sekolah dah boleh hubungi pembekal. Datuk, kalau Datuk, nanti dulu berhenti kejap boleh tak? Ya, Cikgu Azman. Tuan-tuan puan-puan, saya mohon kita batalkan atau sekurang-kurangnya gantung dulu sumbangan yang kita Kenapa buat. ni Cikgu Azman? Kita nak bagi bantuan percuma, kenapa nak batalkan pula? Macam ni Datuk. Cikgu nak anak-anak kita tu datang sekolah berlilitkan daun pisang ke tahun depan? Bukan macam tu. Datuk kena dengar dulu daripada saya. Habis tu kalau bukan macam tu, macam mana? Okey, saya ada satu yang lebih baik daripada sumbangan percuma. Okey, apa dia? Baru-baru ni saya ada terbaca inisiatif terbaru yang sangat luar biasa, Datuk. Mesra Rakyat. Okey. Dan pertama seumpamanya di Malaysia, mungkin juga di dunia, malah mungkin di alam semesta, Datuk. Harap-harap inisiatif ini dapat dikembangkan satu negara lah. Okey. Apa dia, Cikgu? Okey. Apa dia? Okey, sekarang ni ada inisiatif pembelian baju sekolah secara ansuran dekat kawasan kita ni. Jadi kita tak payah bazirkan duit T20 tu, Datuk. Biar ibu bapa miskin tegar tu bayar, tapi kita ringankan bayar sikit-sikit, Datuk. Dapat baju, lepas tu bayar ansuran bulan-bulan. Oh, bukan. Bayar ansuran dulu, habis bayar baru dapat baju sebelum masuk sekolah tahun depan. Cikgu, beli motor zero down payment pun dapat motor dulu tahu, baru bayar ansuran bulan-bulan. Ni beli baju bawah RM100 sepasang, kena bayar habis dulu baru dapat baju. Ini alumni kursus nadi yang jahit, Datuk. Murah pun murah kan. Kalau kat luar tu sepasang RM90, kita boleh dapat dalam RM60, RM70 je. Okey. Bukan kilang lah. Bukan Datuk. Secara tak langsung kita dah bantu suri rumah, ibu-ibu tunggal kan, orang yang khusus ni lah dekat nadi. Tapi cikgu, ini baju sekolah tau, bukan baju raya. Baju sekolah, pakai hari-hari. Ya, tahu. Boleh ke tahan macam kilang buat? Itu kita kena tengok dulu. Bukan nak petikai kemahiran dia orang. Okey, dia orang pandai jahit. Okey, siapa cakap tak pandai? Kan? Cuma nak buat dalam kuantiti yang banyak ni, potong kain tak setepat kilang. Kilang pakai mesin. Kilang sekali potong, dapat 50 helai sama saiz. Lengan mesin lain jahit. Collar leher mesin lain jahit. Kan, poket lubang butang mesin lain. Berkali-kali jahit pun ukuran tetap sama, konsisten. Tu yang anak-anak kita pakai sekarang hari-hari. Macam mana nak konsistenkan kualiti setiap baju tu kalau contohlah ada 20 orang tukang jahit alumni jahit baju tu dengan macam-macam saiz lagi, bawa balik ke rumah kan, jahit kat rumah, dah lah kena bayar dulu. Hasil kita tak tahu lagi. Alah, Datuk, belum cuba, belum tahu, Datuk. Kita try dulu. Cikgu Azman, cikgu nak suruh orang miskin berhutang ke? Bukan. Dia orang miskin, cikgu, tak cukup duit. Pasal tak cukup duit lah kena hutang, Datuk. Semua orang tak cukup duit, Datuk, nak beli kereta. Tu pasal orang berhutang beli kereta, beli motor, beli rumah, beli laptop, Datuk. Cikgu, ini baju, cikgu, bukan kereta. Baju. Okey, baju. Kereta, laptop boleh lah ansuran bulan-bulan, sebab itu barang mahal. Ini baju sekolah. Walaupun baju, Datuk, tapi kita dah bantu ringankan beban dia orang, Datuk. Bukan letak interest pun, bukan hutang macam pay later lambat bayar kena charge RM10. Ini inisiatif suci, bersih, tak ada faedah. Bayar sikit-sikit, lama-lama jadi baju, Datuk. Cikgu, baju sekolah ni kos pasang berapa ringgit sangat? Sampai nak kena buat plan ansuran bulan-bulan ni. Lepas tu barang dapat kemudian pula tu. Cikgu bayangkan mak bapak tu baru bayar ansuran lengan baju bulan Ogos tau. Bulan Ogos dia baru bayar lengan baju. Masuk bulan September bayar collar pula. Bulan November bayar butang. Bulan Disember bayar poket. Dapat baju dah ketat dah. Tahulah anak zaman sekarang ni kan cepat nak membesar. Kenapa tak nak jahit dulu baru jual? Orang nak tengok dulu hasil dia macam mana. Sama tak macam kat kilang.
Kalau baik orang beli, ke takut orang tak beli? Ataupun kenapa kerajaan tak beli terus semua baju tu? Datuk, Buat jadi bantuan percuma. jangan emosi sangat, Datuk. Uniform ansuran ni komuniti nadi tempat kita yang buat. Ini namanya program keusahawanan, bukan kebajikan. Keusahawanan. Tahu. Ha. Tak boleh ke kerajaan beli untuk kebajikan rakyat sendiri? Tu tak boleh. Nak suruh dia orang bayar. Kena ada bajet baru, Datuk. Bajet yang sedia ada ni Ha. boleh. Kalau tak dah boleh. tahu tak ada bajet, tak payahlah makin menyusahkan orang. Itu bukan menyusahkan orang, itu menyenangkan Kalau tak orang. boleh senangkan orang, senangkan diri sendiri. Duduk diam-diam dalam aircon. Dalam pejabat tu. Daripada keluar je menyusahkan orang, keluar je menyusahkan orang. Kalau dah ada benda yang menyenangkan orang, barulah kau keluar office. Datuk, bajet kena salurkan betul-betul, Datuk. Kena berhemat. Mana boleh sembarangan keluarkan duit rakyat? Nanti tak cukup untuk buat benda lain. Bukan senang, bukannya kita senang-senang boleh keluar macam tu je. Aduh. Semua dah kira dah, Datuk. Oh, tak cukup untuk benda lain. Ya. Peruntukan projek mega berbilion-bilion ada. Buat konsert rain rave ada. Buat kios Pokemon ada. Buat lancana bendera baju yang sekarang ni tak pakai ni habis berjuta ni ada. Nak beli baju sekolah dari usahawan tempatan, terus tak boleh sembarangan belanja. Mana logik awak? Cikgu nak tengok anak-anak kita tiap-tiap bulan kena kejar dengan guru kelas ke? Bukan sebab tak siap kerja sekolah tau, tapi sebab mak bapak belum bayar ansuran baju yang dia orang tak pakai lagi. Tapi Datuk, at least kita dapatlah bantu ahli-ahli alumni jahit nadi tu. Bantu lagi. Macam saya cakap tadi, ibu tunggal, suri rumah. Ya, saya tahu itu Tak bagus. ada point dah. Tapi kenapa orang yang tak berduit juga yang ditargetnya? Dah orang tu tak mampu, kau bagi dia berhutang pula. Carilah pembeli yang boleh beli. Kerajaan boleh beli, Persatuan Kebajikan boleh beli. Diorang boleh bagi percuma kat budak-budak ni. PIBG macam kami ni pun boleh beli. Apa sahaja cikgu tak suruh kami je beli? Datuk cakap macam tu, macam zalim sangatlah orang kat atas ni kita ni. Padahal niat dia orang tu baik, nak bantu orang yang betul-betul tak mampu je, Datuk. Cikgu, Datuk salah faham ni. sebab yang ambil tu orang yang betul-betul tak mampulah yang membuatkan benda ni jadi zalim. Terangkan, saya tak faham. Orang dah lah tak ada duit nak makan. Hujung bulan kena fikir ansuran bulanan baju sekolah anak pula. Kan? Pening kepala. Tapi Datuk, kita sepatutnya sokong usaha murni macam ni, Datuk. Bukan condemn, Datuk. Okey, Cikgu Azman dengar sini Dengar sini. Okay. Usaha tu bagus, tapi mungkin cara dia kena tukar lah. Okey, tukar sikit. Kalau betul murni, orang tak condemn. Pasal tak berapa murni lah orang condemn. Selagi saya jadi pengerusi PIBG sekolah ni, inisiatif yang menambah beban hutang mak bapak murid tak akan menyelinap masuk dalam sekolah kita. Dalam masa susah ni pun rakyat masih tolong rakyat, bagi sumbangan percuma. Takkan orang yang ke atas sana yang urus berbilion duit rakyat, tengok je rakyat berhutang baju sekolah RM20 sebulan. Betul. Kerajaan dah banyak bantu, Datuk. Bantuan awal persekolahan, bantuan buku, macam-macam lagi. Apa lagi yang kurang? Apa lagi yang tak puas hati, Datuk? Jangan mentang-mentang kita dah bagi orang tumpang rumah kita, lepas tu kita boleh letak nasi atas lantai suruh orang tu makan. Tak faham.